Hai guys, so kita akan jalan-jalan pagi ni. Kita nak pusing-pusing jalan kaki di KL ni. So kita akan tengok apa yang kita nampak nanti lah. Okay. So stay tune guys. Saya akan ajak anda semua jalan. Saya bermula tadi dari Chowkit. Saya nak pusing sampai KLCC lah kalau boleh. Okay guys, so stay tune. Okay guys, so kita dah sampai di area Sogo. So masih awal ni guys, jadi mallnya masih tutup. Jalan-jalan dulu lah. Kita akan pusing-pusing guys. Okay, so kita masih jalan dan kita dari arah sana tadi. Dan kita akan sana guys. Saya pun tak tahu jalan apa dia guys. Tapi kita akan try explore. Let's go. So pagi ni jalan dia agak sunyi guys. Mungkin awal sangat tu. Tapi ni dalam kira-kira pukul 9. Saya tak awal sangat ni. Okey, mari kita jalan dulu. Kita tengok sampai mana. Pasti lagi sampai jauh dah saya jalan. Saya dari Chowkit tadi jalan sampai dekat tempat ni. Nampak macam dekat tu guys, tapi selalunya yang dekat tu dia masih jauh. Stay tune. Depan ni kita ada air terjun Bukit Nanas. Cantik juga dia punya tu. Air terjun depan tu. Nampak tak? Betul. Okay, so kita dah sampai di air terjun Bukit Nanas. So di belakang saya ni ada macam waterfall ni. Air terjun Bukit Nanas. Cantik juga dia punya view ni. Teruskan perjalanan. Let's go. Okay, so nampaknya kita dah jauh berjalan rasanya. Sekarang kita berada di tempat monorail area Bukit Nanas. Pastilah dah jauh kita. Tadi saya jalan dari area Chowkit, monorail Chowkit. Sekarang dah sampai sini dah. So kita nak teruskan perjalanan kita. Stay tune. So kita dah sampai di bawah sini guys. Sekarang kita berada di sini. Okay guys, so kita dah sampai di bawah kaki dia ni.
So tak pastilah guys macam mana nak masuk. Tak tahulah saya cara dia. Tak apalah, kita berada di luar ni je lah guys. Guys, so sekarang kita nak teruskan perjalanan kita yang next. Stay tune. Mari kita teruskan jalan. Okay guys, so sekarang kita cuba naik ke atas lah. Kita nak tengok dengan lebih dekat lagi menara tu nanti. Okay, stay tune guys. Semput saya. Oh, nampaknya kita cuma mungkin sampai bawah je guys. Kita tengok dapat tak limpas palang tu. Okay, let's go. Okay guys, so palang tu tadi untuk kereta je lah, kenderaan. So kita nak naik pergi ke atas. Directory to Kuala Lumpur Tower. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai di Menara Kuala Lumpur guys. Di belakang saya ni view dia cantik guys. Kita dah sampai di Menara Kuala Lumpur. Cantik guys. So kalau anda seorang-seorang, bolehlah guna cermin ni. Okay. Okay, so kita baru dah lepas tengok Menara Kuala Lumpur tadi. So next kita akan teruskan perjalanan kita ke next destination. So ikuti saya guys, stay tune. Nanti kita tengok kita nak pergi mana lepas ni. Okay, let's go. Hai guys, so kita dah sampai di sini guys. Kita dah sampai di Menara KLCC. So di sini ramai orang guys. Sekarang dah pukul 10 lebih, dah pukul 11. Hari dah mula panas. Ramai orang guys. Okay guys, so kita tadi dah pergi ke dua tempat. So mula-mula tadi kita pergi ke Menara Kuala Lumpur. Lepas tu kita pergi Menara Pukeball. Okay, so next destination
tengok guys, kita nak pergi mana lepas ni. Okay, so sekarang saya duduk dulu. Cuaca dah mula panas guys, dan saya baru je beli air. Haus betul. Dari tadi saya berjalan dari Chowkit pagi tadi, sekarang dah sampai Menara Kembar ni tadi. Okay, so mesti kita nak pergi next destination guys. So stay tuned. Okay guys, so sekarang kita berada di Pintasan Saloma.